kan, buat ni penandaan apa semua ni. So ini kertas undi yang kita akan terima lah dalam lipatan dan sebagainya. Kita akan terima kertas undi itu. So bila nak buat penandaan, okay, bila kita nak buat penandaan betul-betul, ada yang cakap ujung ni kan kena lurus pakai pembaris ni, ujung sampai hujung. Macam tu. Ada yang ajar macam tu. Gila. Kalau buat macam ni pun terima. Tapi kalau kata di pangkah macam ni, kecil je. Terima tak? Terima juga. Kenapa cakap tak boleh buat macam ni? Kenapa nak kena buat macam ni? Kalau ada pula yang cakap macam ni, yang ini tak boleh bengkok-bengkok ni, nanti kena tolak ni kalau buat macam ni. Tak boleh. Siapa cakap? Ini boleh je. Pangkah. Dah kalau pakcik tu datang kan, dia macam tu pakcik tu nak penanda kan, tak boleh. Dan macam mana? Kalau nak lurus macam pembaris, ini pun kes sengit ni. Kalau nak pakai pembaris, tak ada kesudahan lah. Nak tanda kita berbanyak kertas undi nanti, especially saluran 1, saluran 2 akan ditolak kalau bentuk macam ni rupanya. Betul tak? So as long as kita boleh nampak penandaan mana satu calon yang dia pilih, kita akan terima. Tak ada masalah pun sebenarnya. So ingat, kalau tak pasti jangan kongsi. Tengok muka kamera sikit kamera. Ingat. Dan ingatkan video tadi, kalau tak pasti jangan kongsi. Yang ini boleh kongsi. Cara nak menandakan kertas undi dengan betul.